Hai guys, hari ni cyclo touring Sungai Johor, tarikh 19/7/2026. Kita tengok nanti macam mana Makan dulu, kita makan dulu. Menuju tempat makan. Zaz. Selamat pagi, kita dekat Kongkong, laut. Tengah tunggu bot nak pergi Tanjung Buai. Semua orang dah kumpul kat atas. Kita tengah busy-busy bawa basikal masuk bot. Kita sambung. Bye. Ui. Ni kat sini berapa kali ada opener? Oh, Bang, ada ulasan bang? Terbaik. Kita dah nak mulakan kita punya perjalanan ke Johor lama Sungai Johor. Tanjung Buai Sungai Johor, sorry. Kita akan lalu Johor lama. Kita punya transport pertama untuk hari ni sebelum jejak ke darat sebelah sana. Agak grand juga lah. Menarik. Hari tu kecil sikit. Kecil. Tu hari 6 orang kecil. Ni besar. Oh, 6 orang. Ni hari ni 11. 11. Yeah. Jadi kita menikmati Betul. Kita tengok buaya lompat-lompat dan Kita nantikan. Ada dolphin. Kita nantikan. Dolphin, buaya. dolphin dengan Buaya darat. Okey, kita dalam perjalanan menuju ke Tanjung Buai, berada dekat bot yang memuatkan 12 orang. Agak premium untuk trip kali ni. ada bumbung. Ada bumbung, Boleh duduk. laju stabil. Stabil. Maki tak goyang. Bagi. Maki okey. Ada jambatan. Jambatan. Ini selalu. Tunggu kita punya ketibaan pula Kayuhan kita nanti macam mana? Cikgu di air tawar turun sana. Cikgu ni kita susah sikit nak percaya. Laluan dia semua berisiko. Nanti kita dah sampai, kita sambung balik. Baik. Okey, selamat pagi. Kita dah sampai JT Tanjung Buai. Seperti korang boleh tengok, tengah nak loading keluar basikal. Sebab sesi interview untuk video. Kita media. Kita tim media. Sepatutnya kita kena soal tanya maki. Apa pendapat selepas turun daripada bot? Bagi sedikit review. Nampak dia mengelak dekat situ Dia belum hilang lagi fobia dia. Betul. Hello, Assalamualaikum. Sekarang kita berada di Jabatan Desaru. Bro. Tengok keadaan sekarang. Panas. Okay. Okey, kita dah sampai dekat CP1, berdekatan dengan jambatan mengala ke Desaru. Rolling guys. Dah lama tak kayuh. Macam apa nak dia? Kena kayuh hari-hari lepas ni. Okay. Halo.
Baru sampai Teluk Sengat. Kita minum dulu. Kau kayu? Kau kayu ke? Siul lah. Oh, kau dia. Jom. Kita minum dulu air batu campur pun dah. Lepas tu nak makan dekat ni, Johor Lama. Dah sampai jeti Teluk Sengat. Panas berdenting. Kau naik motor Oh. Kita pergi minum dulu dengan Encik Man. Baru pergi Johor Lama, alright? Bye. Air batu campur dulu je. Hai, kita dah sampai kat JT Teluk Sengat. Suara dah agak kurang tadi sebab lepas lu rolling. Pengalaman Daripada Tanjung Buai. dari Tanjung Buai tu macam itulah, cikgu ni dia punya jangkaan ni luar daripada jangkaan kita. Luar dari kotak lah. Luar dari kotak. So jangan expect benda tu tenang. Yang Tak muntah tenang. tadi jangan cerita. Jangan cerita. Yang muntah jangan cerita. Yang tahu je tahu. Yang tahu je tahu Kita kena ABC dulu, cendol. Tanjung Buai. Kita dekat Tanjung Teluk Sengat. dekat Teluk Sengat. Tengah hari lepak minum kejap. Lepas tu kita nak ke tempat lain pula, nak makan tengah hari. Okey. Bye bye. Bancik. Kita dah sampai Sungai Johor. Checkpoint terakhir. Kita dah sampai Johor Lama. Ya. Kita dah sampai Johor Lama. Sebelah Sungai Johor. Sebelah Sungai Johor. Dan tadi kita ada lalu muzium lama, muzium misteri. Sekarang ni kita makan, sekejap lagi naik bot balik semula ke tempat asal kita lah. Kembali kepada reality. Kongkong laut. Kita kat laut. Okey, kita dah menuju ke sesi penutup kayuhan kita hari ini. Menuju pulang ke Kongkong. Semoga selamat sampai dan selamat pulang. Pada yang masih perlu berbasikal untuk balik tu, tahniah. Semoga berjaya. Hari ni pendek je, kita dekat Sungai Johor, atas Sungai Johor sekarang ni. Nak balik ke Kongkong Laut. Nak pergi ke kereta balik. Baru berlepas daripada JT Johor Lama. So, siapa-siapa nak try trip ni beritahu dekat komen. Kita boleh bagi kontak-kontak. Boleh bagi kontak Vijay. Vijay tahu kalau kita dekat sungai ni bagi ada boat. Pendek je tapi adventure lah. Sebab jalan dia rolling kan. Makan best. So nanti kita sambung lagi. Alright, next trip. Bye. Ada jetik. Blok-blok.